Seperti kita tahu, salah satu isu dalam kewangan adalah hutang. Dari pandangan saya, apa yang selama ni saya nampak dan saya pernah bertemu dengan beberapa orang, bab hutang dia ada dalam beberapa keadaan. Pertama, orang yang berhutang ni, dia hutang sebab dia memang perlukan hutang dan untuk bayar komitmen, macam bayar komitmen, dan dia akan, benda tu akan jadi sama je dia punya pusingan dia kan. Okey, yang kedua, dia memang tak pernah berhutang. Okey, cerita dia, saya pernah tanya seorang makcik, saya cakap, nak tak saya bagi hutang? Lepas tu makcik cakap, tak nak lah, saya ni tak pernah hutang, semua bayar cash, dia kata. Macam okey, bagus kan makcik ni kan. Betul, bila dah ada cash, kita terus bayar, bukan tangguh untuk kehendak. Yang ketiga, ada orang dia hutang dan dia tak bayar balik. Tak bayar balik. Dia memang tak mau bayar balik, dia suka hati dia je. Yang tu adalah perkara yang bisut lah, yang buruk. Sebab dia dah niat tak nak bayar kan. Sepatutnya bayarlah dah dia pinjam. So bila dia beri pinjaman, bayarlah balik kan. Okey, lainlah kalau dia ada sebab munasabah, terdesak, tak boleh nak bayar apa hutang yang dia terima, dia boleh minta nasihat ataupun berbincang dengan orang si pemiutang tu, orang yang memberi pinjaman, ataupun minta nasihat dekat satu agensi ni. Dekat Malaysia ada satu agensi ni kan, kaunselor dekat AKPK. AKPK, cari je pejabat AKPK yang berdekatan dan kita boleh dan dia boleh bagi solusi dia, macam mana kita nak uruskan kewangan hutang kita yang tertunggak, yang tak bayar lagi ke macam mana kan. Okey, hari ni saya nak baca satu hadis dalam buku Al-Fiqh Al-Manhaji oleh penulis Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri.